Alkisah, pada zaman yang telah berlalu, tersebutlah hikayat seorang bangsawan budi yang tiada bandingnya, yang bertahta di mahligai ilmu, di mana anak bangsa berhimpun menadah hikmah dan budi pekerti. Maka pada hari ini, marilah kita membuka lembaran hikayatnya dengan penuh hormat dan takzim, kerana tiap detik bersamanya bagaikan setitik embun di pucuk mawar, harumnya kekal sekalipun kelopak gugur ke bumi. Tersebutlah padanya judul hikayat ini, Sedetik Bersama, Selamanya di Jiwa. Arakian, lahirlah seorang Sri Kandi Ilmu, Siti Nursyahadah binti Rahmat, namanya tersemat. Puteri bongsu daripada 12 bersaudara, diasuh dalam istana adab dan dipagari segala budi pekerti. Adapun Tuan Puteri ini bukan sekadar hidup pada jasad, malah hidup pada tekad yang membara, menatang ilmu ibarat permata yang berkilau, dan menatang amanah bagai mahkota yang dijaga rapi. Syahdan, dari kecil hingga remaja, beliaulah yang meniti jalan ilmu dari sekolah kebangsaan Jalan Bomba hingga ke sekolah Tun Fatimah, tempat puteri bangsa dihias dengan adab dan hikmah. Maka sampailah ia ke Menara Gading, KPP UiTM Shah Alam adanya, dan seterusnya ke UKM menuntut bahasa dan makna, supaya dapat ia menyalurkan ilmu kepada insan, mendidik hati dan menegakkan budi pekerti. Setelah tamat segala pelajaran, maka bermulalah kembara gerangan dalam gelanggang mendidik anak watan. Dari SMK Taman Keramat ke SMK Tunku Ismail dan SMK Ibrahim di Utara. Kemudian berpindahlah ia dari kota ke desa, dari persisir hingga kembali ke kota. Setiap persinggahan menjadi medan menabur budi. Hatta akhirnya diangkatlah gerangan memegang tampuk pimpinan, mengetuai pengurusan di Lembah Keramat dan mengapalai pula SMK Bandar Tasik Puteri yang megah berdiri. Maka diketahui bahawa gerangan memimpin bukanlah dengan suara, tetapi dengan hikmah, keteguhan hati dan budi luhur. Adapun Sri Kandi ini bersuamikan Raja Shahzan Azmi bin Raja Mukhtaruddin yang menjadi tiang seri rumah tangga, tempat bersandar kala lelah dan tempat berbagi cerita kala hati ingin beristirahat. Maka dianugerahkan 4 permata zuriat: Raja Izzat Iman, Raja Farah Suraya, Raja Fatin Nadirah, dan Raja Imran Danish. Syahdan, seorang cucunda lelaki, hadir membawa tawa dan cahaya pada usia senja, ibarat bulan purnama menerangi malam gelita. Arakian,
Tuan Puteri ini gemar merentas negeri, menyusun langkah di bumi asing, melapangkan dada dan meluaskan pandangan. Gerangannya juga gemar turun menyajikan santapan, memenuhi ruang mahligai, mengisi ruang masa dengan tontonan cerita, menceriakan hidup setelah lelah menerpa. Syahdan, tibalah pada penghujung hikayat, pesanan yang diungkap oleh Sri Kandi berhati mulia. Berakhlak mulia, berfikir bestari. Umpama kata penjajah, be positive, always think positive. Adapun kata-kata itu sederhana, tetapi menjadi pelita bagi jiwa, bekal bagi mereka yang tinggal dan waris bagi generasi mendatang. Maka tamatlah hikayat ini bukan sebagai tanda berakhirnya jasa, lambang pernah bersua bersama, terpatri di hati, di jiwa sanubari. Assalamualaikum dear. Congratulations on your retirement. From the very first day you became a teacher until you became a principal, I've seen with my very own eyes how sincere and dedicated you are in educating students. Kini tiba masanya for you to rest and do the things that you love to do, such as travelling around the world, kan? I'm so proud of you dear, and I love you always. Selamat bersara. Hai Oma, selamat bersara. See you in Singapore soon. Bye. Hai Mami, selamat bersara. Lepas ni tak payah stress-stress lah. Tak payah kerja. And then pergi travel dengan family semua. So tak payah macam working hard already because you are besar already, right? So yeah, thank you for everything and I love you. We love you. The whole family love you. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Puan Siti Norsyahadah. Okey, meskipun tempoh masa kita bersama di SMK Bandar Tersik Puteri tidak lama, tapi kepimpinan Puan meninggalkan kesan yang bermakna kepada kami dan seluruh warga Simetri. Pendekatan Puan yang tenang dan berempati dalam mengurus kebajikan serta disiplin murid sangat kami hargai. Puan juga membuktikan bahawa kepimpinan bukan pada lamanya masa tetapi pada keikhlasan dan sentuhan kemanusiaannya. Sepanjang 6 bulan lebih saya bersama dengan Puan, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas tunjuk ajar dan bantuan yang telah Puan berikan. Puan banyak membantu unit core curriculum untuk mencapai kejayaan. Okey, serangkap pantun daripada saya. Okey, sampan kolek mudik ke Tanjung, bawa dagang sedang kelana. Budi baik tetap disanjung, tunjuk ajar tidak dilupa. Puan sentiasa membuka ruang untuk kami berkongsi pandangan. Walaupun seketika Puan berjaya mewujudkan suasana kerja yang positif, saling mempercayai dan memberi peluang kepada kami untuk terus berkreativiti. Kami warga PPKI sayang Puan. Terima kasih kepada Puan Pengetua, Puan Siti Norsyahadah binti Rahmat. Walaupun hanya 10 bulan kita bersama, tapi banyak yang Puan tunjuk ajar kepada saya, bimbingan yang sangat sempurna pada saya dengan kesabaran dan kemesraan. Selamat bersara Puan, semoga sentiasa berbahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Norsyahadah binti Rahmat, Pengetua SMK Bandar Tersik Puteri yang kami sayangi. Beliau adalah seorang yang tenang dalam tindakan, santun dalam berbicara, dan sentiasa mengukir senyuman yang manis. Puan, semoga Allah meminjamkan kesihatan yang baik,
dan dapat menikmati alam persaraan yang indah. Puan Pengetua, di antara gelapnya malam, engkau sebutir bintang, bukan sekadar kelip kunang-kunang. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan kerana memberi bimbingan, teguran sepanjang saya bekerja di bawah pentadbiran Puan. Walaupun kita bekerja dalam jangka masa yang singkat, namun kepimpinan Puan telah membantu saya untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru kanan dengan baik sekali. Okay, jadi selamat beristirahat, selamat bergembira bersama keluarga. Selamat bersara. Okey, saya mengenali Puan dalam tempoh 5 bulan je. Tapi pada saya sangat bermakna. Puan meninggalkan satu legasi yang baik pada saya dalam tempoh yang singkat ni. Terima kasih kerana mendidik dengan hati, memimpin dengan hikmah dan menjaga kami seperti keluarga. Selamat bersara Puan. Semoga perjalanan baru ini membawa kebahagiaan dan keberkatan dalam kehidupan Puan. Bye. Assalamualaikum Puan Pengetua yang kami hormati. Walaupun bersama kami setahun, kehadiran Puan sangat bermakna. Kami menghargai kepimpinan Puan yang tenang dan prihatin. Terima kasih Puan. Selamat bersara Puan, jasamu kami kenal selamanya. Love you. Terima kasih Puan atas bimbingan dan sokongan. I love you. Assalamualaikum Puan. Terima kasih kerana sentiasa mempercayai Irina dalam semua urusan dalam office. Thank you, love you, muah. Selamat bersara. Tiap nasihat dan tunjuk ajar Puan akan kami kenang. Terima kasih Puan, selamat bersara. Kononnya cakap elok macam kalau apa-apa.